Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu sittatun. Ahaduha niyatu wudu'in au adai fardhi wudu'in au raf'i hadasin li ghairi daimi hadasin hatta fil wudu'il mujaddadi awit taharati anhu awit taharati li nahwi sholati mimma la yubahu illa bil wudu'i awil istibahati muftaqirin ila wudu'in kasolati wa masil mushafi wa la yakfi niyatu istibahati ma yundabu lahul wudu'u ka qiraatil qur'ani awil hadisi wa kadukhuli masjidin wa ziyarati qabrin. Wal aslu fi wujubin niyati khabaru innamal a'malu binniyat ay innama sahhatuha la kamaluha. Wa furuduhu dan bermula segala fardu-fardunya wudu sittatun itu 6. Ahaduha bermula salah satunya 6, niyatu wudu'in itu niat wudu. Au adai fardhi wudu'in atau itu menunaikan atau itu niat menunaikan fardu wudu. Au raf'i hadasin li ghairi daimi hadasin atau itu niat merafa' hadas khusus bagi selain si daim hadas. Hatta fil wudu'il mujaddadi sehingga pada wudu yang ditajdidkan akan dianya wudu. Awit taharati anhu atau niat bersuci daripadanya hadas. Awit taharati linahwi sholati mimma la yubahu illa bil wudu'i atau niat bersuci bagi seumpama solat daripada barang yang tidak dibolehkan akan dianya barang kecuali dengan wudu. Wistibahati muftaqirin ila wudu'in kasolati wa masil mushafi atau niat membolehkan yang memerlukan kepada wudu seperti solat dan seperti menyentuh mushaf. Wala takfi niyatu istibahati ma yundabu lahul wudu'u dan tidak membadalah niat membolehkan barang yang disunnahkan baginya barang akan wudu ka qiraatil qur'ani awil hadisi wa kadukhuli masjidin wa ziyarati qabrin. Misalnya seperti membaca Al-Quran atau membaca hadis dan seperti masuk masjid dan seperti ziarah kubur. Wal aslu fi wujubin niyati khabaru innama amalu binniyat dan bermula dalil pada wajib niat itu hadis innamal a'malu binniyat ay artinya innama sahhatuha la kamaluha hanya saja bermula sahnya amal bukan sempurnanya amal itu dengan niat. Fardu wudu dalam mazhab Syafi'i ada 6 macam. Yang pertama niyatu wudu'in. Rukun atau fardu wudu yang pertama adalah niat. Ada beberapa macam niat yang dibolehkan untuk sahnya wudu. Maka di dalam Fathul Mu'in ini Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan beberapa macam niatul mu'atabarah fil wudu dengan niat-niat yang sah ketika berwudu. Pertama niyatu wudu'in, dia berniat mengerjakan wudu. Au adai fardhi wudu'in atau yang kedua dia berniat saya menunaikan fardu wudu. Au raf'i hadasin
li ghairi daimi hadasin, atau ia berniat saya menghilangkan hadas. Akan tetapi li ghairi daimi hadasin, niat seperti ini hanya dibolehkan bagi orang yang normal, orang yang bukan selalu berhadas, bukan daim hadas. Orang yang terus-menerus keluar hadasnya tidak boleh niatnya rafa hadas. Kenapa? Karena memang orang yang daim hadas pada hakikatnya niatnya hadasnya tidak hilang, karena ia terus-menerus keluar. Hatta fil wudu'il mujaddadi, ini ghayah untuk bolehnya berniat dengan niat rafa hadas, sehingga pada wudu yang ditajdidkan. Orang yang wudunya belum batal kemudian ia melakukan perbuatan sunnah yang diistilahkan dengan tajdidul wudu atau menyegarkan kembali wudunya, nah ini boleh juga ketika ia mentajdidkan wudu atau menyegarkan wudunya, dia berniat dengan niat rafa hadas. Awit taharati anhu, juga boleh ketika berwudu niatnya saya menyucikan diri daripada hadas, niat bersuci daripada hadas. Awit taharati li nahwi sholati mimma la yubahu illa bil wudu. Atau boleh juga ia berniat untuk membolehkan sesuatu atau membolehkan